Okey. Boleh Okey, saya sambung balik. Sambung. Tadi kita dah selesai lah untuk laporan polis lah. Laporan polis. Besok 10.30 pagi, Tuan Mahdi akan buat laporan polis. Dah pusing belum? Besok 10.30 pagi, Tuan Mahdi akan buat laporan polis di IPD Putrajaya, Balai Polis Putrajaya, jam 10.30 pagi. Jadi kita hadir lah. Bukan hadir tunjukkan sokongan saja. Hadir untuk sama-sama buat laporan polis. Kalau besok 10 orang hadir, 10 orang buat laporan polis. Kita banyak kan? Kalau boleh kita buatlah seberapa banyak yang ada ni. Tunjukkan kepada masyarakat bahawa rakyat Malaysia menolak perjanjian Anwar Trump dan kita nak Anwar Ibrahim ni bergambus dengan segera dan diheret ke muka pengadilan. Sebab ini pengkhianatan kepada negara. Kau setuju? Saya setuju. Okey. Kena shadow juga guys. Tak apalah. Saya teruskan juga. Kena shadow. Tak boleh buat apalah. Teruskanlah share guys. Share je lah apa yang mampu kan. Okey. Ada yang tanya kan, saya tahulah pasal Salim Kunyit kan. Jadi ada yang tanya, apa cerita Salim Abdul Rahman ni, apa jadi pada laporan polis yang saya buat? Okay. Untuk makluman, saya pun tak tahulah apa jadi kepada laporan polis yang saya buat. Walaupun dah 3 laporan polis saya buat, tapi setakat hari ni belum ada apa-apa lagi lah. Dan untuk makluman semua, semalam saya telah buat WhatsApp lah pegawai penyiasat tu. Pegawai penyiasat tu okey. Dia biasalah pegawai bawah kan. Dia ikut pada arahan. Jadi saya tanya dengan pegawai penyiasat. Dia kata, Assalamualaikum tuan. Macam mana perkembangan laporan polis yang saya buat? Jadi pegawai polis tu bagi tahu, Waalaikumsalam, berkaitan kes ini saya sudah salurkan maklumat dan info berkaitan kepada pihak operasi untuk tindakan selanjutnya. Jadi itulah yang dimaklumkan oleh pegawai penyiasat. Jadi saya tak boleh buat apalah. Jadi saya tak boleh buat apalah sebab pegawai penyiasat tu dah maklum begitu. Jadi kita pun serah kepada pihak polis lah. Memanglah ada sedikit kekecewaan tu, tapi apa kita boleh buat? Kalau Salim Abdul Rahman tu kebal daripada undang-undang. Ya. Dengan video dia menunjukkan bahawa dia kebal daripada undang-undang. Saya yakin korang tengok video dia. Nak video ni saya tak keluarkan lagi lah. Tadi baru saya keluarkan kat buku-buku. Dia menunjukkan betapa kebalnya Salim Abdul Rahman ni. Minta maaf lah kepada pihak polis. Saya bukanlah nak cari pasal dengan polis, tapi saya rasa dengan kenyataan Salim yang terbaru ni, saya rasa dia kebal lah. Kebal kerana dia bagi tahu, dia kata, kau dengar lah. Supaya tidak dihina, tidak dicaci, tidak dipelacurkan, tidak dijalangkan. PDRM, kamu bekerja penat untuk memberi sesuap nasib pada anak kamu dan juga SPRM. Jalankan tugas negara. Jangan biar sesiapa saja bermaharajalela. InsyaAllah saya di belakang anda. Dan kalau anda juga tidak cukup untuk jentera-jentera, insyaAllah begini saja. Saya akan datang, Red Indian saya akan membantu pada PDRM dan SPRM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dari Salim Abdul Rahman. Jadi guys, dalam video ni menceritakan bahawa dia kebal lah. Dia kebal daripada undang-undang. Sebab itulah kalau ada yang tanya kenapa tidak ada tindakan diambil. Kalau orang lain, walaupun ugut SMS kata kau tunggu nanti siap kau pun, polis dah datang kutip. Macam SIR sendiri pun, kita keluar kenyataan pasal tanya Anwar Ibrahim pun sampai hantar deny jenayah berat, pergi kutip malam-malam buta. Tapi Salim Abdul Rahman ini kawan baik PMX, kawan baik Anwar Ibrahim, buat ugutan jenayah 506, ugutan bunuh, nak potong lidah lah, nak hilang lah, macam-macam lah. 3 laporan polis dibuat, tetapi belum ada apa-apa tindakan diambil. Malah dia berulang-ulang kali mengulangi ugutan dia kepada SIR lah. Jadi saya tak tahulah, cuma saya cakap
dengan kenyataan video ni nampaklah dia kebal lah. Dia kebal. Kebal daripada undang-undang. Namun demikian, saya masih percayalah kepada undang-undang. Kita ni dalam negara kita ni rakyat Malaysia. Kita suka tak suka, kita mesti berpegang lah kepada undang-undang, kepada lembaga persekutuan. Kita ada prinsip rukun negara yang kita kena ikut. Suka ataupun tak suka, kita tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain sebab kita duduk kat Malaysia, kita rakyat Malaysia, kita kena patuh pada undang-undang negara ni. Jadi, dalam isu Salim Abdul Rahman ni, kalau ada yang tanya kenapa tidak ada tindakan diambil, itu bergantung kepada pihak polis lah. Kita serahkan kepada pihak polis. Tetapi semua orang tahu, dia kawan baik kepada Anwar Ibrahim, dia PMX. Dia kawan baik kepada Anwar Ibrahim. Jadi bila dia kawan baik dengan Anwar Ibrahim ni, kita faham lah. Mungkin pihak polis ni mungkin ada kekangan ke apa ke, tak tahulah. Mungkin tak dapat kenal pasti ke apa. Tapi kita kena yakin kepada undang-undang. Ini saya minta kepada semualah. Sebab Tun Mahathir didik kita lah. Saya tak tahulah korang sedar ataupun tak sedar, tapi Tun Mahathir dia mendidik kita. Yang mana kita ni mestilah berpegang kepada undang-undang dan perlembagaan. Apa cara pun, mesti mengikut undang-undang dan perlembagaan. Sebab itulah, kalau orang kata, oh Tun Mahathir, kau tak lalu Tun Mahathir. Kalau Tun Mahathir kau kena ISA lah apa semua. Tun Mahathir dia ikut undang-undang. Orang duk kata ISA termasuk dalam undang-undang. Semua ikut undang-undang. Tak ada satu pun yang Tun Mahathir tak buat ikut undang-undang. Sebab tu sampai hari ni pun, tak ada benda yang boleh diheret Tun Mahathir ni ke mahkamah, kena menyalahgunakan kuasa. Sebaliknya macam Anwar Ibrahim ni, dia salah guna kuasa. Banduan lagi. Sekarang lagi dah salah guna kuasa. Jadi, kita kena berpegang kepada undang-undang. Sakit hati tu ada. Bukan tak ada sakit hati. Bohong lah kita tak sakit hati. Kita pun rasa macam, apalah kan. Tapi saya rasa, antara Salim punya kes ni, setaklah sakit hati sangat berbanding dengan mereka yang telah ditangkap dalam pesta gay tu. Yang itu saya sakit hati. Korang? Mereka yang ditangkap dalam pesta gay tu, korang sakit hati tak? Saya tanya dengan korang. Mereka yang ditangkap dalam pesta gay tu, korang sakit hati tak? Saya sakit hati. Sebab apa sakit hati? Sebab mereka dibebaskan. Pasal apa dibebaskan? Mereka tak boleh dituduh. Kenapa tak dituduh? Jadi ini yang saya rasa macam galak lah. Betul? Kau galak tak? Galak tak? Galak. Kita galak sebab terang-terang kot. Ada video. Terang-terang memang pesta gay dengan bilik dia, dengan keadaan macam tu, dengan bertualanya. Tapi tak ada pertuduhan. Kenapa? Saya tak pastilah. Kan katanya sebab tak boleh dituduh, tak ada pengakuan daripada mangsa. Sebenarnya kalau kita nak tunggu pengakuan daripada mangsa, macam mana nak kata pengakuan daripada mangsa? Sebab dia orang ni, aktiviti dia orang ni suka sama suka. Saya tak tahulah kalau ada yang kata, oh dia nak kena ada orang mengaku. Bang, itu bukan kena liwat secara paksa. Walaupun berdarah jubur dia, dia suka sama suka. So bila suka sama suka, mana ada orang nak buat pengakuan jadi mangsa? Tapi takkanlah dalam banyak undang-undang dalam negara, tak ada satu pun yang boleh digunakan. Aku tanya ni. Takkanlah banyak-banyak tu tak ada satu pun boleh digunakan. Teruk sangatlah korang ni. Kalau korang cakap, oh tak boleh ada apa-apa sebab tak ada kesalahan, tak ada. Teruk sangatlah ni. Sebab saya ingat dalam kisah waktu saya kena amla, ni cerita waktu saya kena amla tu, saya terkejut. Dekat 30 orang datang rumah ni dengan LHDN, saya terkejut. Amla kenapa? Ni arahan dia kata. Yelah kenapa tuan? Kenapa saya kena amla? Apa sebab dia? Lepas tu pegawai LHDN tu datang bagi tahu sebab tak hantar notis penyata income tax. Saya cakap, kenapa saya tak hantar notis penyata income tax? Kenapa nak hantar rumah saya 1000 rumah saya tangkap? Nak geledah rumah saya? Ini ada termaktub dalam undang-undang. Dalam amla ni ada satu clause undang-undang dia, section dia, kalau tak hantar penyata income tax, yang mana boleh dikenakan amla, boleh ditangkap. Saya terkejut beruk. Maklum dengan Tuan Rafiq, bro, aku kena amla lah pasal tak hantar notis penyata income tax. Rafiq pun terkejut. Saya kena tangkap. Besok pagi reman dekat lokap Jinjang. Magistrat tu pun terkejut. Sebab
Sebab tak hantar notis penyata income tax, boleh kena amla. Sampai Tuan Rafiq berujar, kalau macam gini, berapa ramai rakyat Malaysia yang akan kena tangkap, kena geledah rumah, kena amla kerana tak hantar notis penyata income tax. So, apa yang saya nak cerita ni? Dalam polis ni, dia ada banyak seksyen undang-undang yang mana kuasa penuh pada dia. Sebab tu dalam negara kita ni, polis diraja Malaysia. So, mana-mana agensi yang paling berkuasa adalah polis. Sebab dia punya seksyen polis ni macam-macam seksyen. Macam buat imah kalau trafik tu, kalau kau bawa lori pakai selipar pun boleh kena saman. Kau pakai selipar bawa lori boleh kena saman. Nak bagi tahu ni, punya besar kuasa polis. Tapi takkanlah dalam kes pesta gay ni, dalam banyak undang-undang seksyen yang ada dalam polis di atas polis ni, satu pun tak boleh digunakan, dikenakan hukuman, tindakan ke atas mereka peserta gay ni. Takkan langsung pun tak boleh. Takkan langsung pun tak ada. Jadi saya rasa itu lebih sakit hati daripada Salim kunyit. Walaupun Salim ni kunyit juga, yang ini pun kunyit juga, tetapi ini dia buat secara gila lah, babe. Tak pernah lagi sampai 200 lebih orang. Apa sebab sehingga mereka ni dilepaskan atas jaminan pihak polis? Malah bukan itu saja. Dibuat secara terbuka melalui sosial media. Siapa-siapa yang free, tak ada tekanan, boleh datang ke IPD Dawangi untuk jamin. Boleh macam tu pula. Panggil volunteer datang jamin. Ni budaya apa ni? Polis diraja Malaysia tau. Takkan biarkan Jabatan Agama Islam tak boleh ambil tindakan? Tak boleh. Habis apa yang undang-undang kita ni? Kalau lain boleh pula. So benda ni nampak ada something wrong lah. Ada satu benda yang tak kena lah. Jadi saya nak tanyalah kepada pegawai polis lah. Adakah kerana di kalangan yang ditangkap itu, terdapatnya mereka, anggota kerajaan yang ramai ni, ada pangkat PTD, ada pangkat guru besar, adakah kerana ada pejabat awam kat situ, maka mereka ni oleh kerana, ibarat macam dalam ramai-ramai ni, oleh kerana ada pejabat awam yang berkepentingan, maka semua tak kena. Sebab kalau kena, pejabat awam ni mesti kena. Adakah sebab itu? Ni kita bertanya ni. Dan adakah sebab kerana adanya Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang? Adakah itu sebabnya? Bukan Esko, pegawai SUK, Setiausaha Sulit kepada Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Adakah itu sebabnya? Adakah kerana ada Esko Angkatan Muda Keadilan, AMK, Angkatan Muda Kunyit, yang mana ketua pemuda dia, Kamil Mukmin, setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim? Adakah ini sebabnya? Oleh kerana ada budak ni yang pernah duduk dengan Anwar Ibrahim, jadi anak ikan, maka oleh kerana ini, semua dilepaskan. Adakah ini sebabnya? Sebab rakyat nak penjelasan yang tuntas. Rakyat nakkan kebenaran. Sebab engkau punya cerita ni, saya teringat pasal GISB. Dalam isu GISB, cerita dia, mengajar kanak-kanak meliwat, anak meliwat lah, apa semualah. Tangkap, habis, media bubuk kau punya. Tapi sampai hari ni, tak ada pertuduhan pun dia GISB ni mengajar kanak-kanak meliwat, diliwat, tak ada. Tapi yang ni terang-terang dah, sampai berdarah jubur, tak ada tindakan. Apa dah jadi pada negara ni? Apa jadi pada penguatkuasaan undang-undang ni? Sebab ini, saya nampak ada benda yang tak kena lah. Minta maaf lah, ini saya punya pendapat. Kau punya pendapat saya tak tahu. Tapi saya punya pendapat, ada something wrong. Ada benda yang tak kena. Jadi kita nak bertanya, adakah kerana adanya orang setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim ini menyebabkan semua sekali tak dituduh, semua sekali tak kena, atau ada sebab lain? Atau ada sebab lain. Sebab jika perkara sebegini dibiarkan, bermakna kita seolah-olah macam menggalakkan. Jadi mereka-mereka yang tak bermoral, seperti mana macam banduan jenayah liwat Anwar Ibrahim ini, boleh sesuka hatilah buat kerja-kerja jijik ni. Yang mana kalau kena tangkap pun tak apa, boleh bebas. Adakah ini yang sedang kita lakukan ni? Post normal time. Kena report dah. Tak apalah guys, dia orang buat lah nak buat. Saya pun dah orang cakap, dah lali dah. Asyik kena report, tak apalah. Muka buku ada 4,000 ni, yang ini kena. Tak boleh buat apa dah, dia orang dah takut. Ketakutan.
Takut, semua takut dengan saya. Polis takut, SPRM takut, kerajaan takut, semua takut. Padahal bercakap je pun. But, kepada pihak polis, malulah. Malu kalau tindakan tak dapat diambil. Malulah. Kegiatan sebegini kita biarkan. Polis ni ada lambang tau, Allah Muhammad tu. Kalau ingat lah. Tak tahulah kalau lupa kan. Takkanlah kita tak nak mencegah apa benda ni. Saya yakin anggota dengan pegawai di bawah ni, mereka pun tak setuju dengan tindakan ini. Tapi mungkin ada arahan daripada atasan yang menyebabkan perkara ni berlaku, maka inilah yang dipertontonkan kepada kita semua. Guys, ini ada benda yang tak kena lah. But, saya selalu pesan kan, jangan masuk perangkap. Kita kena berhati-hati dalam isu mereka yang ditangkap dalam kelab gay ni dibebaskan. Kita kena berhati-hati sebab kita kena berfikir. Macam saya bagi tahu tadi, kalau nak ikut kuasa polis ni besar, mustahil tak ada satu peruntukan boleh dikenakan kepada mereka ni semua. Setuju tak? Setuju tak? Mustahil. Mesti ada peruntukan yang boleh dikenakan kepada mereka semua yang aktiviti gay ni. Jangan ceritalah sebab tak ada mangsa apa semua. Bullshit semua tu. Bullshit. Mesti ada punya. Kau jangan nak bohong dengan aku lah. But kenapa benda ni? Jadi, ini saya punya pendapat. Ini saya punya pendapat. Mungkin false flag. Mungkin false flag. Sebab bila isu ni timbul, orang marah. Bila mereka dibebaskan, kita marah lagi. So, mungkin mereka sedang memicu satu benda yang boleh menyebabkan ada kelompok-kelompok yang ekstremis yang tiba-tiba mengganas. Okay. Ini berhati-hati. Saya minta dalam isu ni, ya kita marah, kita geram, boleh. Kita boleh bercakap, tetapi kita jangan buat tindakan ekstrim. Sebab mereka pasal perangkap tak berhenti-henti lagi ni. Sebab ada benda yang tak kena. Pada saya ada benda tak kena ni. Something wrong. Mustahil. Jadi, kita marah boleh marah, tapi kena bijaksana, kena cerdik. Nak keluarkan komen ke apa ke, semua kena berhati-hati. Jangan buat tindakan melulu. Jangan fizikal. Jangan merusuh ke, serang orang tu ke. Jangan. Sebab ini mungkin perangkap yang dipasang, yang mana bila benda tu tercetus, ada sel-sel ini yang memang dah ada ni, buat tindakan yang sembrono, akhirnya kecoh lah. Yang mana polis sekali lagi akan dijadikan mangsa lah. Ingat mereka jadikan polis sebagai alat untuk rakyat ni marah. Polis bukan musuh kita, polis kawan kita. Yang masalah dengan kita ni yang kat atas-atas saja. Sebab dia orang duk jilat kuat kan. Jadi, yang ini kita kena berhati-hatilah. Saya minta, setuju tak setuju dengan saya, terpulang pada korang. Saya ajak korang fikir. Kena fikir benda ni. Jangan masuk dalam perangkap. Tenang, bijaksana. Kita boleh bercakap, boleh kritik. Tapi whatever pun, kita mesti ikut undang-undang. Mesti ikut undang-undang. Kita tak boleh buat tindakan sembrono, tindakan sendiri. Mesti berpandukan undang-undang dalam negara. Setuju?